Lurus dari kampung. Lebih baik serah diri sekarang. Tidak! Kami tidak akan menyerah diri! Selepas kemusnahan balai polis yang pertama, ini balai polis yang kedua. Kami sekarang menyusuri Jalan Pagoh. Tengok juga dah rumah-rumah nampak. Kami sekarang berada di Mukim Bukit Kepong. Kami akan melawat satu tempat yang sangat menarik di Bukit Kepong. Stay tune. Okay, ni dia Kaltek Bukit Kepong, guys. Macam mana Kaltek Bukit Kepong? Kecil je. Ada tandas. Ada mestilah ada tanda. Tandas tak ni. So minyak ada banyak lagi. Turn left onto Jalan Muar Labis. Ada tandas. Yes, ada tanda. Sampai tempat bersejarah Bukit Kepong. Aku okey. Okey, dah sampai dah. In 400 meters, Galeri Darurat Bukit Kepong will be on the right. Oh, ni dia. Okey, dah nampak orang berlalu. Galeri Darurat Bukit Kepong is on the right. Jom kita singgah, kita explore apa yang menarik kat sini. Inilah sejarah yang kita kena hargai. Macam mana Balai Polis Bukit Kepong pada 1950 diserang oleh komunis. Ada kesan tinggalan sejarah. Kami explore di tepi sungai dulu. Okey, ini Sungai Muar. Nampak memancing boleh ni. Sungai Muar. Ada jambatan. Okey, jom kita explore tempat menarik. Jom. Mula-mula kita pergi boat dulu. PA10. Boleh masuk ke? Boat Rongga dibina pada 1964. Oh, tak boleh naik. Ingat tu boleh naik. Oh, polis tu. PA10. Tu ini apa pula? Ini rasanya Salam. Oh, ya ke? Oh, pintu terbuka je. So, ini stor kecil digunakan untuk menyimpan bahan-bahan letupan oleh syarikat BJ Timah sekitar 1940-an. Apabila syarikat ini berpindah ke tempat lain, bangunan pejabat dan stor kecil ini telah dijadikan Balai Polis Bukit Kepong. Stor senjata. So, ini tak ada maklumat. Ini macam store juga ni. Macam ada pintu simpan barang-barang. Store. Ini kolah atau bekas takungan air pernah digunakan oleh anggota dan keluarga Balai Polis Bukit Kepong pada tahun 1951. Kolah ini telah ditemui terbenam di tebing Sungai Muar pada tahun 2010.
sebelum kerja-kerja pembinaan galeri darurat Bukit Kepong dimulakan pada akhir tahun 2013. Sejarah Bukit Kepong berpusat pada tragedi serangan peristiwa Bukit Kepong pada 23 Februari 1950, iaitu pertempuran sengit antara anggota polis dan pengganas komunis. Kronologi tragedi, tarikh dan masa berlaku 23 Februari 1950 bermula jam 5 pagi. Lokasi Balai Polis Bukit Kepong Muar. Jumlah penyerang kira-kira 180 orang pengganas komunis. Kekuatan pertahanan 18 anggota polis dan 5 polis tambahan AP. Seramai 25 orang termasuk anggota polis, polis tambahan, wanita dan kanak-kanak terkorban dalam mempertahankan maruah negara. Okey, ini dia tempat dia. Ini bangunan baru dia. Selepas diserang, ini bangunan baru dia, tembok-tembok dia. Balai Polis Bukit Kepong Muar. Balai Polis ini didirikan bagi menggantikan Balai Polis Bukit Kepong di mana bangunan yang asal telah musnah akibat serangan komunis pada 23 Februari 1950. Dalam peristiwa tersebut, pengganas komunis yang dianggarkan 180 orang telah mengepung Balai Polis dan membunuh seramai 17 orang anggota polis. Selain membunuh dan membakar balai, kediaman anggota polis juga turut dibakar. 2 orang wanita serta kanak-kanak turut terkorban dalam kejadian tersebut. Selepas peristiwa tersebut, Balai Polis yang ada sekarang ini telah didirikan. Binaannya lebih mengutamakan ciri-ciri keselamatan dengan tembok tinggi yang dilengkapi dengan menara peninjau. Anggota polis yang terkorban dalam kejadian tersebut telah disemadikan di tanah perkuburan orang Islam Bukit Kepong. Itu dia, menara peninjau. Ni yang dibina selepas kemusnahan Balai Polis yang pertama. Ini Balai Polis yang kedua. Dia lebih tinggi, dia ada banyak tembok. Dia ada tembok. So ini dilarang masuk lah. Sebab ini galeri ni belum dibuka lagi. Tak boleh masuk. Depan Balai Polis ni ada deretan kedai memanjang sampai daripada sana sampai ke sana. So kita explore. Dia tembok lebih tinggi. Ni dia kereta kebal. Kebal. So ini biasa, ini tempat pemadam api. Dia pakai pasir dan air. Okey, dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Galeri darurat Bukit Kepong. Apa dia? Balai Polis bersejarah 1950. Itu dia punya replika dia. Model. Okey, jom. Okey, ini sejarah banjir. Tenggelam ke? Oh, ini ada 2-3 kali banjir. 2017 kali. Galeri ni sampai sini. Paras banjir. Sebab sebelah ada sungai kan. So memang ada risiko banjir. Sebelum perasmian dah banjir pada 2017. Ini 2022 naik lagi. Dan last kali 2023 24 meter. Galeri darurat Bukit Kepong. Ini Fort Lynch Cop Car.
punya perisai dia. Benam tu. Ini apa? Banjir tu benam tu. Banjir 2023. Benam tu. Ada bekas Komando V100 Armor Personal Carrier. Ada spare kat depan. Belakang ni loceng gemparan am. Selamat datang. So masuk free, tapi kita derma lah akan ada tabung. Kan, siapa yang datang sini tolonglah letak sumbangan ikhlas. Masukkan sumbangan ikhlas Galeri Darurat Bukit Kepong. Oi. Sini pun ada jual cendera mata. Ada scan sendiri je. Bayar sendiri ambil. Ada stiker. Tak ada orang jaga kan. So boleh lah ambil beli lah. Oi. Itu magnet. Galeri Darurat magnet. Fridge magnet. 16 ke 10. Yang ni stiker. Kita masuk utama Tanjung Malim District Home Guard. Ada lagi gambar lama macam ni, kenangan. Okey, oh ada dua ke lagi atas ni ke? Wow. Tu dia Strait of Malacca, ruang pameran A. Tu dia bom. Pendudukan Jepun. Tu dia bom. Pasukan ini telah dirampas oleh tentera Jepun dari penduduk kampung semasa era pendudukan Jepun. Habis kena rampas. Samurai. Light machine gun. Dia pistol dan wang kertas Jepun. Oh, revolver. Japanese revolver nombor 4, nombor 1. Nombor 1 Japanese revolver. Sama juga. Nombor 2 Japanese Revolver juga. .38 revolver juga. Japanese Nambu pistol. Ini duit Jepun. Duit pokok pisang. Senjata ini ditemui daripada bangkai kapal terbang Jepun di kawasan Padang Ragut. Ini sebelah ni apa? Senapang, lepas tu ni pun senapang juga. Dia jumpa Sama. senapang daripada senjata kapal terbang ni. Bangkai kapal terbang lah yang besi tu. Oh, ni semua keratan-keratan akhbar lama. Darurat di Tanah Melayu 1948 hingga 1960. Ini si pembuat pas. Ada pas ni boleh lalu. Ada kat offer. Sabotaj, sabotaj kereta api. Kereta api dengan sabotaj. Bandit Drill Armored Train Kuala Lumpur Triang.
Oh, siang ni benar. Kegelinciran kereta api yang paling dahsyat dalam sejarah darurat akibat sabotase yang dilakukan oleh komunis di Tapah, Perak dalam tahun 1956. Di Tapah. Tapah jatuh ke tepi. Tergelincir. Habis. Gerabak kereta api 40 tan tergelincir dari landasan di Tampin, Negeri Sembilan pada 1951 akibat disabotase oleh pengganas komunis. Kat bawah ni Tampin. Tampin kena, Tapah kena. Surat dakwaan berhenti. Berhenti lah. Nak cari Discharge certificate, surat akuan berhenti. perkhidmatan sebagai membalas perkhidmatan yang Encik telah beri dengan sukarela di waktu darurat yang berpanjangan ini, maka kerajaan negeri Perak suka merakamkan jasa Encik itu. Okey, ni kentung yang ada dekat surau. Sebelum azan ketuk dulu kentung ni. Orang kampung panggil kantung. Saya balik polis sekolah crowd. Kat sini kita boleh belajar beberapa balai polis diserang oleh komunis pada sebelum merdeka, selepas era Jepun. So banyak balai polis Kuala Krau, Gungsang, Sintok, Kambau. Kedah, polis Kedah, Kambau, Tugu Peringatan Polis. Jika anda datang ke Muar kan, ini tempat yang wajib anda kunjungi. Serangan Bukit Kepung kat belakang ni. Mengapa balai polis Bukit Kepung? Oh. Lurus dari kampung. Lebih baik serang diri sekarang. Tidak! Kami tidak akan menyerah diri! Lepas hasil. Pakai kembali!
National Standing Order. Oh, ni dia bot ini tu juga turut digunakan oleh anggota Balai Polis Bukit Kepong. Oh, ni buat kat luar tu Oh. Gambar kenangan ni sebelum anggota polis diserang. Oh ni artifak Bukit Kepong. Senjata api, kelongsong, bahagian kelongsong peluru 12 bor, kelopak peluru. Uish. Yang senang tu apa? Mayat anggota polis yang dibakar oleh anggota pengganas komunis. Oh, mana mayat anggota polis yang dibakar oleh pengganas komunis ni? Datuk On bin Jaafar, Menteri Besar Johor melawat Balai Polis Bukit Kepong selepas kejadian serangan. Macam tu Balai Polis. Ni dia Balai Polis tu sebenarnya. Macam rumah orang. Terbakar. Yang benda ni? Dia tadi tu. Banyak besar, banyak. Hari sebelum merdeka, kita menghias bala-bala kita dan menunggu saat yang bersejarah kerana rakyat Melaya akan menyambut kemerdekaan negara. Singa itu. Singa, TV singa. Waktu belajar sudah selesai. Negara baru kita, Persekutuan Tanah Melayu, Kuala Lumpur, ibu kota, telah berubah daripada sekumpulan pondok-pondok berubah menjadi besar dengan bangunan mahkamahnya, Dewan Bandaran, Pembentukan Malaysia, bangunan sekretariat dan stesen telegrafi. Semuanya dibina dengan berwarna. Kelihatan seolah-olah seperti pemandangan dari hikayat Seribu Jepang dengan cat baru dan hiasan itu. tengok, ini dia ni. Ini sekarang oleh bangunan-bangunan baru, kedai-kedai, kelab dan hotel yang lama dan baru, kesemuanya mengikuti cara Isi majlis rasmi. Ini dia. Wah. Poster tawaran hadiah menangkap Chimping RM80,000. Itu kecimping ni. Dia tu. Belang sebenar Chimping. Ni apa? Oi, polis wanita. Oh, macam ni baju. Wah, polis wanita kan. Dia ada ni. Polis wanita 1955. Projektor filem 16mm model TQ. Dia. Wow. Kita naik ke aras 2 pula. Komunis Insurgency Komunis kedua di Semenanjung. Semua Ini kira macam serangan kedua dia lah. Dia mengganas Insurgency. tu 13 Mei lah.
Mak nak apa kena masa. Apa ya? Cerita? Oh, rak senjata. Ini cerita pembunuhan Ketua Polis Negara Rahman Hashim 1934, 35. Tubuh negara kena bom. Pembunuhan pasukan polis hutan wanita. Senjata api komunis. Ini pistol ada. Pistol buatan sendiri tu. Komunis pistol. Pistol buatan sendiri. Bukan komunis. Asyik ni. Macam dia. Ni nombor 2 ni apa? Pembesar suara aluminium. Nombor 3 dia punya stove lah. Tu bekas menyimpan makanan. Nombor 4, peralatan membaiki senjata api. Nombor 8, long rifle caliber .22 mm. Peralatan komunis. Topi wedding. Hemok. Hemok adalah ringan, padat dan cepat mudah digunakan. Sarjan, Major, Apot. Apot penjajah komunis terhandal. Oh, Pak Negrang. Apot. PGA kat Tapok tu, kat hidung tu. Tu dilakukan pada 31 Disember di Cengkayang di arah Tapok. Ranjau jerangkap sama yang dibuat daripada kayu atau buluh yang diletakkan secara menegak serta ditanam dalam tanah. Okay. Tanam dalam tanah, kalau jatuh mati. Kalau kita jatuh tempat yang tinggi, tercucuk lah. Ini pula jerangkap sama. Sama ada macam ni. Ni hemok. Kenapa dia bawa ni? Perjanjian Damai Malaysia Thailand PKM. Pakaian dan kelengkapan komunis yang digunakan oleh cawangan khas semasa menjalankan tugas penyamaran di dalam hutan. Lawak sama Pak Bo. Kemauan. Siapa yang kecil ni?
Itu pasukan Commonwealth. Pistol. Bawa tak? Robotic vehicle. Oh, senjata polis. Smith and Wesson. Tu beg carton, beg simpan peluru. Pasukan polis hutan. Oh, lewat yang ramai tu. Ni apa? Teater. Oh, teater. Yang tak ada. Ada cenderamata. Ada jual baju, topi, towel. Oh, macam-macam. Wih, ada gambar. RM9 ni. Ada gambar lama-lama boleh jual ni. Wah. Ford Taunus. Fridge magnet ada dua. Ada dua beli. Ini yang brand ni, van kombi ni. Van Volkswagen pernah digunakan pasukan polis zaman dulu-dulu. Ni tadi Ni tadi yang beli tadi. kita balik Dia ni. macam ni fridge magnet. Dia boleh letak kat place. Safety polis. Oh. Sinking boleh tentang. Ni singkir lama-lama ni, kerangka bahagian bawah. Singkir ni boleh digunakan pada tahun 1970-an di dalam dapur Barrack Kelamin. Alamak, bateri nak habis. Sebab nak laju-laju. So ini Blok B Okey. Artifak yang dijumpai di tapak Balai Polis Bukit Kepong. Ada kunci lama, ada paku. So jika anda nak tahu selanjutnya, anda boleh datang sini. Ada banyak hal menarik sebenarnya dekat sini. Pejabat Ketua Polis Balai. Ini pejabat dan Balai Polis Bukit Kepong. Suasana pejabat dan Balai Polis Bukit Kepong. Barrack Kelamin. Wow, ni Barrack Kelamin. Barrack Kelamin. Udang masak lemak Sedap ya. Suasana keluarga anggota, sebuah keluarga anggota anggota Balai Polis Bukit Kepong yang sedang menikmati makan malam. Ini pun baby kan? Apa
Polis dulu memang ni Marine. Oh, ni Marine Polis. Oh, mantap. Ini apa? Ini dapur dia, dapur. Okey. Artifak oleh polis Bukit Kepong. Pinggan-pinggan mangkuk yang dibakar, yang dimusnahkan. Ini pula pemeriksaan barang. Kit inspection. Beret bujang. Ini pun orang. Oh, ni. Bagi anggota-anggota polis yang tinggal di dalam beret bujang seperti polis pusat latihan polis. Beret bujang. Okey, ini bahagian balai polis yang baru yang menggantikan balai polis yang terbakar, yang dimusnahkan. Itu kesan dia, tembok tinggi tu, tembok ini, dan ada menara kawalan. Artifak yang dijumpai tapak balai polis Bukit Kepong. Bunga kangkung. Tak tahu betul apa. Minyak wangi ni. Jam lucing. Torchlight. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Are you ready for your next adventure? Yes.